sampai sesat daripada komen para ulama. Ada yang betul, ada yang salah. Ada yang betul, ada yang salah. Tapi kebanyakan salah. Itu saja. Ini yang salah. Banyak yang salah. Kalau anda tengok dari sudut syariah pun ada, dari sudut bidah pun ada. Tengok beberapa postage. Ada pun pahaman macam itu yang terbahagi pada beberapa perkara. Kalau yang itu ekstremis tidak di dalam memahami aturan agama, maka jatuh kepada boleh kita kata sesat dari segi pahaman cara memahami nas Al-Quran dan jadi kesimpulan mengikut apa yang ditampilkan oleh ulama ulama si boleh ikut dia saja. Adapun kalau diambil dalam keadaan masalah khilaf ya, persoalan ada khilaf. Tapi kalau yang pecahan menyalahi, contohnya di dalam masalah mutasyabihat, ayat mutasyabihat. Kalau dikatakan tidak ada, kalau dikatakan tidak Tuhan bersifat dengan sifatnya, kita katakan hal itu memang tidak bersifatkan makhluk. Hanya saja pemahaman Quran tidak senang tidak contoh. Pegangan kita di dalam memahami masalah mutasyabihat contoh yang kita faham ada dua. Satunya ialah takwil, satunya tafwid. Satunya takwil, maksud takwil menerjemahkan, mengalihkan maknanya kepada makna yang sesuai untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takwil berlaku takwil dia pada zaman khalaf. Zaman khalaf iaitu yang hidup 300 tahun ke atas. Adapun tafwid iaitu menyerahkan maknanya kepada Allah dan tidak diterjemah langsung. Sekalipun yang mengatakan Allah yang ada tangan, Allah ada tangan, tetapnya ada tangan. Tapi tangan itulah si para ulama salaf si madah macamnya. Tapi ulama salaf tauhidnya menyerahkan maknanya dengan cara diterjemah langsung. Inilah ayatnya bacaan sahaja. Ini bacaan. Pun kita terjemah juga. Ya, tangannya dia ada tangan. Maksudnya Allah itu bintang-bintang terbentuk daripada busuk. Pun Allah yang terbentuk daripada busuk juga. Maksudnya makhluk. Maksudnya makhluk. Dia ada tangan juga. Tapi tangan yang macam lain. Maksudnya makhluk. Boleh sih kita nisbat kepada Allah Ta'ala syariah. Jadi kena ayat ini macam mana? Kita kena faham. Ayat yang datang untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita boleh cakap bahasa Tuhan. Siapa? Jadi cara ni lah Allah dapat mengulik kita makna untuk memahami dirinya dengan bahasa Tuhan. Tapi Al-Quran yang dikatakan perlu difahami melalui ilmu bahasa. 15 cabang ilmu yang kita kena fahami untuk memahami Al-Quran. Nahu, saraf, mubadi', mubadi', mubayat, ilmu balaghah, mantiq, apa lagi? Sirah, ilmu hadis, ilmu tafsir. Kemudian ada 5 lagi. Ada 15 cabang ilmu yang kita kena mahir untuk memahami ayat Al-Quran. Tapi saya dah pendapat melainkan mengikut pendapat ulama yang contoh melainkan kepada dulu sebelum itu ajaran itu adalah si boleh menjaga pegangan dan ikutan. Sebab apa? Akhirnya kita akan jadi ekstremis. Ya pun. Dan hati kita jadi keras. Satu, dua. Yang ketiga kita sensitif dalam. Ya yang muncul. Kita jadi hati kita kosong. Ya masalah. Saya bukan kerana saya ikut orang saja. Saya dah biasa sendiri duduk di negara Arab dan keluar dakwah di tengah wadi dan mana-mana tempat dah berjumpa dengan orang itu. Setiap kali datang dia di antaranya waktu tengah ceramah yang boleh cabut. Kita tidak menyampaikan satu daripada kalimat dakwah. Cabut. Pasal tampak orang itu adalah sesat, boleh. Di dalam masalah menghukum, mereka menghukum sesuatu yang harus kepada yang salah. Itu pemahaman-pemahaman yang salah daripada cara berfikir. Simbolnya sebabnya kita katakan tadi agama tu maksimum mesti bersalah. Kau dah salah. Punya saya dah sangat putus. Macam mana kita boleh sadar kepada Rasulullah? Siapa yang di antara tengahnya di antara Rasulullah dan kita daripada Al-Quran Sunnah? Kosong. Rasulullah hidup pada zamannya, kita hidup pada zaman kita. Macam mana boleh kita mampu Al-Quran tanpa ada orang tengah? Macam ni kosongnya macam mesti kita ambil segala apa yang berturutan semua. Tapi macam mana kita tu boleh benci tapi masih boleh benci. Sedangkan orang kafir pun kita suruh benci. Kita tu masih Islam.
masih Islam sebagai masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Melainkan kalau dia dah menafikan kalimat syahadat itu, bila kita punya bukan Islam, tetap Islam, tetap kita kena hormat. Masalah sebenarnya dia tak kita, dia akan ada masalah. Ada nanti amal kita tak ada, kita akhlak kita, hati kita tak hati seorang Muslim. Mahabbah tetap mahabbah. Masalah balasan orang kepada kita yang terpulang. Dan saya ajaran itu saya bagi terang kita memang yang akan membawa kita kepada. Jadi kalau boleh, kalau bisa mau kesejahteraan, keamanan, jauhi saya paling pegang sama sekali. Jauhi. Yang akan membawa kita seperti mana yang saya sebutkan tadi. Yang pasti, mana-mana di negara Arab sampai ke Malaysia boleh kita tengok, memang dia lah natijah yang akan membawa ke Malaysia. Hukum hakam, dalil. Dalam hati ada Allah. Macam mana dalam hati nak kita apa tempatnya Allah kalau dalam hati kita ada sifat negatif ataupun sifat mazmum. Allah dia aja. Maaf, soalan menyimpang sikit dari tadi pelajaran malam ni, tapi saya ingin dulu. Maaf dulu. Siapa? Komen saya ialah kita mengikut ulama yang terbaik sebelumnya kita jauhkan. Ya Rabbana arham jam'ana, ya Rabbana arham jam'ana, warham ilahi dhufana, fanahnu ghayrun du'afa, warham ilahi dhufana, fanahnu ghayrun du'afa. Ya Rabbana arham jam'ana, ya Rabbana arham jam'ana, warham ilahi dhufana, fanahnu ghayrun du'afa. ندمته على الصفا فطاب عيشي وصفا، وكنت أهوى قربه ووصله فعصفا، وليس عندي حالة توحشني مثل الجفا، فكل من عنفني بربه صفا. يا ربنا ارحم جمعنا، يا ربنا ارحم جمعنا، وارحم إلهي ذنوبنا، فنحن كل ضعفاء، وارحم إلهي ذنوبنا. لله خل صادق عهدته على الوفاء، وصفه الوصف لي وهو على ما وصفا، أسقمني هجرانه فكان بالوصل شفاء، إذا أسأت أدبي في حقه عني أفا. يا ربنا ارحم جمعنا، يا ربنا ارحم جمعنا، وارحم إلهي ضعفنا، فنحن كل ضعفاء، وارحم إلهي ضعفنا، فنحن كل ضعفاء. إذا أسأت أدبي في حقه عني عفا، به ارتنيت فهو لي غنى الوعاسب وكفى. يا أيها البرق الذي من حيه قد رفرفا، أظهرت من وجه الذي في مهجتي قد اختفى. يا ربنا ارحم جمعنا، يا ربنا ارحم جمعنا، وارحم إلهي ذنوبنا، فنحن كرم ضعفاء، وارحم إلهي ذنوبنا، فنحن كرم ضعفاء. ذكرتني عهدا مضى وطيب عيش سلفا،
نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا الجفاء. يا ربنا ارحم جمعنا، يا ربنا ارحم جمعنا، وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم الضعفاء. وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم الضعفاء. فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشفا، وامن علينا بلقاء محبوب جاء وخفا. وصل يا ربي على أعلى البرايا شرفا، وآله وصحبه ومن له قد اكتفى. يا ربنا ارحم جمعنا، يا ربنا ارحم جمعنا، وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. يا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تهدينا إلى محبتك وتدعونا محبتك باسمك المحبة، وأن